PRN Johor 2026 sudah selesai pada 11 Julai 2026. Perkara yang menarik adalah gelombang rakyat turun mengundi, kira-kira 68.73% rakyat keluar mengundi pada PRN kali ini, lebih tinggi berbanding PRN 2022. Apa yang menarik adalah Barisan Nasional telah berjaya memenangi kerusi DUN sebanyak 48 kerusi berbanding sebelum ni 40 kerusi. Dan di manakah Ngah Kong Meng yang menjanjikan untuk letak jawatan sekiranya Barisan Nasional menang besar, walaupun beliau telah menjawab bahawa beliau hanya akan letak jawatan sekiranya Najib dibebaskan, dan kita tuntut janji itu untuk akan datang. Namun rakyat Johor telah bersuara, telah memilih parti yang mereka mahu untuk mentadbir Johor, iaitu Barisan Nasional. Apa pandangan anda? Cuba anda komen dekat ruang komen di bawah.